Emas ni dah larut dalam air. Tak nampak, tak boleh pegang. Tapi bila kita tuang masuk karbon aktif yang hitam tu, emas macam kena tangkap lah. Macam magic weh. Ini bukan magnet, bukan trik. Rahsianya ni ialah permukaan karbon aktif ada banyak gila yang halus dan emas akan melekat dekat situ. Bayangkan karbon aktif macam span superpower. Permukaan dia besar gila. Emas dalam larutan wujud dalam bentuk ion atau kompleks tertentu. Bila larutan lalu atas karbon aktif, part emas tu akan terserap atau terlekat pada permukaan. Sini ada satu poin penting ialah yang dia tangkap tu bukan ketul-ketul emas. Dia tangkap bentuk emas dalam larutan. Sebab tu kita nampak hitam je. Tapi dalam tu sebenarnya ada emas. Lepas dah tangkap, macam mana nak jadi emas balik? Emas tu akan dikeluarkan semula dari karbon. Lepas tu barulah dilebur jadi emas mentah sampai jadi jongkong. Jadi karbon aktif ni bukan sekadar hitam. Dia macam pemburu emas. Tangkap emas yang tak nampak dari dalam air. Ada emas, nak pajak, datang Ponzon je. Servis tip top, harga tinggi, faedah fleksibel, bayar pun boleh online. Mudah je. Follow kami untuk lebih info pasal emas.